Utih ni dia ada saka. Dan sekarang ni dia tahu bahawa expiry date dia dah nak sampai. Expiry date ni maksudnya dia akan pergilah. Jadi dia sedang cari kandidat ni untuk paskan ni benda Allah ni. Masalah dia tak boleh nak lepaskan kepada anak cucu dia. Anak dia memang dah awal-awal reject dah mak dia. Memang dia orang macam so judging kepada mak dia. Sebab mereka rasa ada sesuatu yang tak kena dengan emak mereka. So dia dah pesan jangan dia punya anak menantu sebab kebanyakan anak yang lebih senior dekat dalam kampung tu dan bagi tahu suami dia buat benda tu pada dia, adakah orang kampung akan percaya? Sebabnya suami dia adalah seorang polis. Sifat dia adalah sifat pelindung. Betul ke kena pukul? Disebabkan itu Nek Utih ni rasa aku nak mengadu kat orang tak boleh. Yang percaya pada aku ni kawan aku je. Jadi kawan aku ni bagi nasihat ni takkan nak menjahanamkan aku. Minta maaf lah ya, kadang-kadang ada kawan yang macam ni kita panggil gunting dalam lipatan. Nek Utih ni pun dia decide untuk ambil ilmu tu. Ilmu tu datang daripada sana lah. Sebab tu ada bidang siam tu kan. Lepas tu bila dia dah ambil tu memang suami dia dah tak pukul dia lagi lah. Kemudian kawan dia cakap,